Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamil Hakim bin Ahmad Syukri, mewakili kumpulan 9, akan membentangkan berkenaan dengan pentaksiran pembelajaran, rubrik holistik dan rubrik analitik. Baiklah, tajuk yang kami pilih untuk berkenaan dengan rubrik kedua-dua rubrik ini ialah Sayembara Deklamasi Puisi Kemerdekaan. Senarai ahli kumpulan terdiri daripada saya sendiri iaitu Syamil Hakim bin Ahmad Syukri, kemudian Muhammad Firdaus bin Cik Khalil diikuti dengan Najihah Nur Iman dan Nurul Syafiqah binti Muhammad Nazri. Kita masuk kepada pengenalan terlebih dahulu. Untuk rubrik ini ia merupakan panduan pemakahan untuk nak menilai tahap ataupun nak menilai kerja murid itu sendiri secara adil. Jadi dalam rubrik ini dia mempunyai kriteria ataupun ciri-ciri untuk nak menilai hasil kerja pelajar ataupun murid itulah. Sayembara deklamasi puisi kemerdekaan ini, puisi ini dia sebenarnya mempunyai pelbagai tema. Jadi antara salah satunya ialah tema kemerdekaan. Jadi bila kata tema kemerdekaan ini, dia mempunyai unsur-unsur patriotik iaitu adanya perjuangan, kebebasan, cinta akan tanah air itu. Jadi kalau disebut sebagai sayembara, sayembara itu adalah pertandingan ataupun perlawanan. Tapi selalunya digunakan lazimnya digunakan dalam puisi, sayembara puisi. Kita jarang gunakan sayembara memancing, macam tu. Itu sebagai satu contoh lah. Jadi puisi ini disebut sebagai menyampaikan puisi, tapi istilah yang betulnya adalah deklamasi puisi. Deklamasi puisi, bila kata deklamasi puisi maka ia membawa maksud kepada menyampaikan sajak. Kita tak sebut deklamasikan syair. Syair dan apa sajak itu berbeza. Sebab sajak itu puisi moden, akan tetapi syair itu salah satu daripada puisi tradisional. Jadi pertamanya kita akan tengok kepada rubrik analitik terlebih dahulu. Bila kita masuk kepada rubrik analitik. Okey, di sini adalah gambaran kepada rubrik analitik. Baik, kita masuk kepada kriteria yang pertama yang dinilai iaitu intonasi. Intonasi ini dengan kata lain adalah nada ataupun kelancaran suara itu, ada naik, tinggi, rendahnya. Okey nah, ada nada tinggi, ada nada sederhana dan ada nada rendah. Baik, kita pergi kepada lemah terlebih dahulu. Okey, untuk lemah ini intonasinya mendatar atau tidak jelas. Tiada variasi nada iaitu tiada nada tinggi, tak ada nada rendah, tak ada nada sederhana dan juga tekanan emosi itu tak selari dengan nada tersebut, dengan teks puisi tersebut. Penyampaian itu pun tidak lancar dan kurang difahami. Okey, saya bagi contoh ya. Kita lari mengidung maruah diri, resah cemas di bumi sendiri. Nampak tak? Di situ tiada tekanan emosi, tiada penjiwaan. Nadanya senada sahaja, mendatar. Dan dia kurang lancar ataupun sukar difahami itu sebab dia punya nada itu terlalu rendah. Itu faktornya. Resah cemas di bumi sendiri. Aduh, berapakah harga kelangsungan nafas ketika kita macam tu. Dia tak ada keyakinan di situ. Kita masuk pula kepada kategori sederhana iaitu markahnya 3 hingga 4. Intonasi itu kurang konsisten. Nada tinggi, rendah, sederhana itu tak konsisten. Dan amat terhad dan juga kurang selari dengan penekanan emosi. Penyampaian itu sedikit tersekat-sekat. Okey, maksudnya di sini masih ada intonasi tetapi kurang konsisten. Membawa maksud mungkin pun baris pertama cantik, kedua tak cantik, ketiga cantik, keempat pula dah tak cantik. Macam tu. Dia selang-seli. Ataupun dalam baris itu bercampur aduk. Mula okey, kemudian tak okey. Contoh, lalu berapakah harga kelangsungan nafas ketika kita tunduk tewas? Dia kurang. Jadi intonasi ini dia menekankan kepada vokal, kedudukan suara kita itu juga.
Selalunya kita gunakan dengan kata lain kita sebut perkataan mudahnya macam kata suara perut kan. Jadi di sini kita sebut sebagai chest voice ataupun dia gunakan kombinasi kedua-dua suara. Dia tak guna head voice ataupun suara percakapan yang biasa. Dia boleh menggunakan percakapan yang biasa tetapi selalunya puisi ini, deklamasi puisi ini kita menggunakan suara diafragma ini. Suara perut ataupun chest voice. Kita masuk kepada bait, intonasinya jelas dalam beberapa variasi nada iaitu tinggi, rendah, sederhana. Okey, adanya penekanan emosi tu ada. Tapi boleh dipertingkatkan lagi dan penyampaian secara umumnya itu jelas ataupun lancar. Okey, contohnya kita lari mengindung maruah diri. Resah cemas di bumi sendiri. Kita dengar suaranya cantik dan sebagainya tapi penekanan emosi itu sangat kurang. Penjiwaannya itu kurang. Disebabkan oleh penekanan kepada intonasi itu. Okey. Kita tengok pula kepada cemerlang. Okey, cemerlang ini intonasi dia jelas, nada suaranya elok, tinggi, rendah apa semua cantik. Dan mengikut apa lagi penekanan emosi pun okey. Penyampaiannya lancar tanpa ada gangguan. Contoh, kita lari mengindung maruah diri. Resah cemas di bumi sendiri. Lalu, ini rangkap pertama sudah, dan rangkap kedua. Lalu, berapakah harga kelangsungan nafas ketika kita tunduk tewas, terkongkong dan tertindas? Ada pertanyaan, ada persoalan di situ kan. Terkongkong dan tertindas? Cantik di situ. Tapi kalau bait tadi kemungkinan dekat perkataan yang ada tanda tanya, mungkin disebutnya tidak seperti nada bertanya. Begitu. Jadi dia tak menepati kepada kriteria cemerlang. Dia menepati kepada kriteria bait. Sebab bila masuk kepada nada persoalan, mungkin dia tak sampai ke nada persoalan. Itu contoh kepada bait. Dan contoh juga kepada yang cemerlang tadi. Okey. Baik, kita pergi kepada yang kedua, iaitu artikulasi. Artikulasi ini disebut sebagai penyebutan, sebutan. Kejelasan perkataan itu disebut secara jelas. Okey nah. Jadi kita pergi kepada yang lemah terlebih dahulu. Jadi sebutannya tidak jelas. Banyak kesalahan sehingga sukar dipahami dan ada perubahan makna perkataan. Saya bagi contoh yang mudah. Contohnya kata kepada tetapi disebut kelapa. Itu sebutan itu dah tak jelas dah lari makna. Mungkin satu lagi isunya adalah berkait dengan pelat. Okey, untuk pelat ini dia dalam kategori sederhana. Dia tak dalam kategori lemah. Sebab apa kita tengok di sini? Sebutan itu kurang jelas. Terdapat beberapa kesalahan yang hampir menjejaskan kefahaman dan hampir terdapat beberapa perubahan makna perkataan. Contohnya, ni hampir sahaja. Dia taklah merubah perkataan itu langsung. Jadi contoh pelat saya, kita. Kita lari mengindung maruah diri. Diri pula ada di situ. R-nya tu jadi pelat. Okey. Jadi kita masuk kepada bait pula, sebutan itu jelas dengan sedikit kesalahan kecil yang tidak menjejaskan kefahaman dan tidak mengubah beberapa makna perkataan. Tak ada pelat. Okey, tetapi kejelasan dia dalam menyebut sesuatu perkataan itu yang sukar. Contohnya, globalisasi. Kita macam globalisasi. Sekali kita dengar, kita dah faham. Oh, maksudnya globalisasi. Dia tak lari makna. Untuk kategori cemerlang ini, maka dia lengkaplah segala-galanya. Sebutan itu sangat jelas, tepat, mudah difahami dan dia tak mengubah apa-apa makna perkataan sekalipun. Contoh sebutan yang jelas. Kita lari mengindung maruah diri. Resah cemas. Resah cemas. Itu.
di bumi sendiri. Jelas kita dengar. Okey, seterusnya kita masuk kepada penghayatan. Penghayatan ini dengan kata lain adalah adanya elemen emosi dan juga penjiwaan puisi itu. Penjiwaan dalam penyampaian puisi. Baik, kita tengok satu persatu. Kita pergi kepada lemah terlebih dahulu. Jadi, untuk lemah ya, tiada penghayatan. Penyampaian hambar, tidak menunjukkan emosi dan tidak menghafal atau hanya membaca teks sahaja. Jadi di sini dengan kata lain, dia hanya tengok keseluruhan teks sahaja dan hanya membaca macam kita baca buku. Dia buka buku, contoh dia buka, baca macam ni. Kita lari, mengendung maruah diri, resah cemas di bumi sendiri. Cara baca tu betul. Tetapi dia menggunakan teks 100%, 100%. Maka dia automatik dalam kategori lemah belajar tersebut. Ya. Okey. Seterusnya, kategori sederhana iaitu penghayatan melalui hafalan kurang lancar. Emosi tidak begitu jelas atau tidak sesuai sepenuhnya dengan puisi dan terlupa beberapa rangkap puisi tersebut. Jadi dengan kata lain dia tertinggal beberapa rangkap lah. Contohnya, kata dalam rangkap pertama itu terdapat 4 baris. Jadi mungkinlah baris pertama lancar, baris kedua tidak. Baris ketiga lancar, baris keempat tidak. Jadi bila dia gugur perkataan tersebut disebabkan dia punya pemikiran tengah fikirkan rangkap-rangkap tersebut menyebabkan ada gangguan emosi. Jadi emosi di situ tak jelas. Mungkin matanya meliar di sana sini, macam tu. Resah cemas di bumi. Lalu berapakah harga? Dia jadi macam tu. Jadi di situ ada gangguan emosi. Masuk kepada kategori baik pula. Untuk baik ini, penghayatan melalui hafalan dia baik. Emosi disampaikan dengan agak berkesan namun kurang konsisten dan hampir terlupa rangkap. Okey, dengan kata lain, mungkinlah rangkap pertama cantik tetapi rangkap keduanya mungkin baris pertama itu kurang. Baris keduanya itu kurang. Lepas tu pergi ke rangkap ketiga pula cantik keseluruhannya. Jadi dia dalam kategori baik. Dan selalunya banyak peserta ataupun pelajar murid ini ya, kita nampak dalam kategori baik ini apabila kita dapat detect, kita dapat kesan ini melalui dia berhenti terlalu lama. Macam tengah berfikir. Kita lari, mengendung maruah diri. Macam tu. Jadi di situ kita nampak kata dia tengah lupa. Dan di situ kita nampak adanya emosi yang kurang jelas. Jadi untuk kategori cemerlang pula, penghayatan melalui hafalan itu sangatlah cantik. Ya, mendalam, lancar, emosi disampaikan itu penuh perasaan. Kepada aspek seterusnya iaitu bahasa tubuh ataupun gerak badan mahupun ekspresi. Memek muka dan sebagainya itu adalah bahasa tubuh dan juga gaya. Kita pergi macam biasa, kita pergi kepada lemah terlebih dahulu. Okey, untuk lemah ini dia bahasa tubuhnya tiada. Tak ada bahasa tubuh, pergerakan yang tidak sesuai ataupun ia hanya mengganggu persembahan sahaja. Maka ada 3 benda yang berlaku. Okey, sama ada ya atau ataupun kesemuanya sekali. Baik, yang pertama, dia memang tak ada bahasa tubuh. Okey, penyampaian cantik ni. Tapi tangan pun tak bergerak. Duduk diam tegak macam tu. Okey. Jadi dia kategori lemah untuk bahagian gerak tubuh, bahasa tubuh. Okey. Ataupun pergerakannya tak sesuai. Contohnya, pada 7 petala langit, pada 7 petala bumi. Nampak tak? Bumi ditunjuk di atas, langit ditunjuk ke bawah. Maka itu salah. Ya, tak sesuai ataupun hanya mengganggu sahaja. Maksud kata mengganggu, tangannya tiba-tiba sangat ke atas. Dia melanggar etika. Macam tu. Contohnya,
pada tujuh petala langit, pada tujuh petala bumi. Macam tu. Jadi kita macam, kenapa jadi macam tu kan? Sebab ini adalah deklamasi puisi. Bukannya sketsa, bukannya drama. Jadi untuk kategori sederhana pula, bahasa tubuhnya terhad, ada kekakuan dan tak begitu membantu dalam penyampaian puisi. Dengan kata lain, mungkin di rangkap pertama itu cantik penyampaiannya, tetapi di rangkap kedua itu tak cantik. Sebabnya gayanya sangat terhad. Mungkin yang pertama tadi gaya dia cantik je. Kita lari mengendung maruah diri. Macam tu. Tapi mai dekat rangkap ataupun baris seterusnya, dia duduk diam sikit ke. Ah, Sangat terhad dia punya gerak tubuh itu. Tapi kena ingat, bahasa tubuh ini bukan membawa maksud kita buat bahasa isyarat. Macam tu. Kategori baik pula bahasa tubuh itu sesuai tapi kurang konsisten atau kurang semula jadi. Dengan kata lain, mungkin di rangkap pertama cantik, rangkap kedua cantik, rangkap ketiga dah kurang. Rangkap keempat semakin kurang. Perkara ini ya selalu berlaku dekat murid sebab ialah rangkap pertama, rangkap kedua itu bersungguh-sungguh berlatih. Tapi di rangkap-rangkap terakhir itu dia dah tak berlatih sangat dah, jadi dia jadilah macam tu. Selalu lazimnya jadi macam tu ya. Untuk cemerlang ini semuanya sempurna. Bahasa tubuh, mimik muka, ekspresi semua sesuai, semula jadi dan menyokong maksud puisi itu. Kalau sakit dia buat sakit. Contoh tadi, resah cemas di bumi sendiri. Macam tu. Ada perkataan tu. Ada mimik muka tu. Nah, tapi kalau untuk yang baik tadi mungkin mimik mukanya kurang. Mungkin mimik muka pada untuk rangkap pertama tadi kurang. Rangkap kedua cantik pula. Macam tu nah. Kalau untuk yang sederhana tadi kadang mimik muka tak ada langsung. Tapi untuk bahasa tubuh lain ada cantik. Untuk yang lemah tadi apa pun tak ada. Macam tu. Ataupun mimik muka tu satu sahaja. Semua macam tu. Ada je kita punya murid macam tu muka. Resah cemas di bumi sendiri. Lalu berapakah harga? Macam tu. Saya tak tahu apa yang dia tekankan. Nah, dan kita pergi pula kepada kategori yang terakhir yang dinilai iaitu pemakaian. Penampilan dan kesesuaian tema itu sendiri ya. Okey, kita tengok satu persatu. Kita pergi kepada lemah terlebih dahulu. Okey, untuk lemah ini pemakaian dia tidak sesuai dengan tema dan tidak kemas. Contohnya, murid itu dia pakai selipar jepun sahaja dan baju t-shirt. Jadi tak sesuai. Kadang bila sekolah, maka ada pelajar yang pakai baju sukan sahaja. Macam tu. Jadi tak sesuai. Ini kan tema kemerdekaan, maka kena pakai mengikut tema kemerdekaan. Dan mengikut citra dalam puisi itu. Maksudnya tema dalam puisi itu. Kalau temanya berkaitan dengan nelayan, kan? Tetapi memang berunsurkan patriotisme, maka pakailah seperti nelayan. Kalau memang dari rangkap pertama sampai rangkap terakhir itu banyak tentang nelayan. Banyak tentang sungai. Jadi pakailah mengikut dalam itu. Pun dibolehkan dan sangat-sangat dibolehkan. Contoh kata, akulah nelayan, berlayar di samudra kemerdekaan. Contohnya begitu. Jadi, nampak tak dia menjadi susuk tubuh nelayan. Jadi, boleh je berpakaian seperti nelayan. Kalau dia pakai t-shirt tadi, dia pakai baju sukan tadi, memang ada kait dengan sukan dan juga kemerdekaan, maka tiada masalah. Kalau untuk sederhana pula, pemakaian dia kurang sesuai atau kurang kemas tapi boleh diterima. Contohnya begini, dia dah pakai suit baju Melayu tetapi mungkin tak pakai songkok dan juga sampin. Kalau untuk yang baik pula, pemakaiannya kemas dan sesuai dengan tema tetapi kurang menonjol. Kurang menonjol. Contohnya begini, selalunya warna pakaian itu, ya, warna pakaian itu. Mungkin dia menggunakan warna yang kurang menarik ataupun warna yang terlalu sangat kusam. Contohnya macam kata dia pakai warna putih tapi putihnya terlalu polos. Terlalu putih ke kuning-kuningan macam tu. Jadi dia tak menyelah. Dalam pertandingan, pelajar ataupun murid ini perlu pakai yang warna yang lebih cerah.
warna yang menonjol. Contohnya warna biru, biru gelap ke, royal blue ke contohnya. Nah, kalau nak pakai juga warna yang ada warna plain, yang lembut-lembut, soft-soft ni, boleh. Tetapi lebih kepada dia kenalah macam ada kombinasi warna pun cantik. Lebih baik. Nah, kalau tak ada kombinasi warna, boleh je nak guna satu warna saja tapi lebih kepada haruslah menonjol lah, senang cerita. Nah, kalau nak letak dua warna untuk lelaki macam mana? Mungkin kepada sampinnya. Macam tu. Mungkin warna dia punya baju warna biasa sahaja. Warna yang tak menonjol. Tapi sampinnya menonjol yang menyebabkan naik aura itu. Untuk kategori cemerlang pula, pakaian dari atas hingga bawahnya semuanya cantik. Ya. Contohnya macam dia pakai suit baju Melayu, ada songkok, sampin, ya, kasut capal, ataupun kasut bertutup sangat cantik. Itu contohnya. Begitu. Jadi pemakaian yang macam tu automatik akan dapat 8 hingga 10 markah. Okey, baik. Kita pergi kepada rubrik holistik pula. Okey. Okey, jadi di sini kita dapat gambaran ataupun image rubrik holistik bagaimana. Ia mencampurkan keseluruhan kriteria tadi itu dalam satu statement sahaja. Dia tak seperti rubrik analitik yang diasingkan satu persatu secara detail. Untuk kategori cemerlang ini, ya, peserta ini dia mendeklamasikan puisi ini dengan sangat berkesan secara keseluruhan. Iaitu apa? Kawalan intonasinya cantik, artikulasinya sempurna dalam setiap bait puisi itu. Lagi apa lagi? Dia ada penghayatan yang sangat bagus, bahasa tubuh yang tepat, kena dengan cara bahasa tubuh itu. Nah, okey, pemakaiannya yang memukau, sopan dan selari dengan tema sajak yang disampaikan. Kalau untuk kategori bait pula, ya, peserta ini dia deklamasikan secara keseluruhan itu baik juga. Tetapi intonasi, artikulasinya itu baik, tapi ada sikit sahaja beberapa kesalahan yang kecil, yang tak terlalu fatal. Okey, dan juga apa lagi? Dia mempunyai penghayatan yang baik tapi kurang konsisten. Ya, maksudnya ada ingat tak ingat, ingat tak ingat. Macam tu. Jadi kita boleh nampak sikit-sikit di situ. Alright. Okey, kemudian pemakaian yang kemas, sopan. Tapi menonjol tak menonjol itu mungkinlah dia kurang sikit menonjol. Mungkin dia tak pakai tengkolok, kan. Dah tahu dah temanya mungkin pendekar di situ. Kita dah nampak puisinya berkaitan dengan pendekar. Tetapi dia tak pakai seperti pendekar. Dia pakai seperti orang yang pakai baju Melayu. Baik, seterusnya untuk sederhana pula, ya. Peserta deklamasikan puisi ini dengan tahap yang sederhana secara keseluruhan. Jadi macam mana kawalan intonasi itu dia kurang konsisten. Ya, kurang konsisten dan penggunaan artikulasi itu kurang jelas. Ya, menjejaskan sikit-sikit kefahaman tu, macam tu. Dia tak menjejaskan ke semua ataupun secara fatal, tidak. Okey, penghayatan pun kurang mendalam, bahasa tubuh pun sangat terhad dan terkaku. Nah, dan juga pemakaian itu kurang kemas ataupun kurang menepati tema sahaja yang disampaikan. Selanjutnya, yang terakhir sekali iaitu kategori lemah. Okey, peserta ini dia deklamasikan puisi dengan kurang berkesan secara keseluruhan, ya. Okey, kawalan intonasi dia tak jelas. Kadang tak ada langsung intonasi itu. Ya, mendatar sahaja. Artikulasi pun lemah, ya. Dan sehingga dia menjejaskan kefahaman. Macam saya cakap tadi, kepada jadi kelapa. Itu masalahnya. Okey. Okey. Dan lagi apa lagi? Pemakaian itu tak kemas langsung dan mungkin tak sopan. Untuk pertandingan deklamasi puisi ini secara bersemuka, secara live. Jadi, perkara yang diambil adalah perkara-perkara ini sahaja. 5 aspek ini sahaja, iaitu intonasi, artikulasi, bahasa tubuh, penghayatan dan juga pemakaian. Okey. Dan juga untuk pentafsiran mudah, ya. Cemerlang, untuk kategori cemerlang ini iaitu dia sempurna semua aspek. Kalau baik ini dia mesti ada elemen yang kurang konsisten.
Dan elemen tu mesti ada je yang tak konsisten ya. Okey, kalau sederhana ini banyak kesalahan tetapi tak terlalu fatal. Kalau lemah ini tidak menepati walaupun satu aspek. Dalam kriteria itu ada aspek-aspek yang diperjelaskan tapi tak menepati langsung. Jadi itu sahaja pembentangan daripada saya mewakili kumpulan 9. Okey, diharapkan akan dapat memberi manfaatlah kepada semua tontonan dan terutamanya kepada doktor. Semoga doktor dipermudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.